Bagus soalan ni. Pelajar-pelajar diploma yang dapat sambung degree, kalau nak buat pinjaman PTPTN lagi, boleh tak? Okey, masa diploma awak ada mohon PTPTN, kemudian masuk degree ni awak nak mohon lagi PTPTN. Jawapan dia boleh. Adakah pelajar diploma kena bayar dulu duit PTPTN yang masa diploma kemudian baru boleh mohon semula? Tidak. Untuk pelajar-pelajar yang mana ada mohon PTPTN di peringkat diploma, awak dah ambil di PTPTN, kemudian awak sambung ke peringkat yang lebih tinggi iaitu tingkat master, peringkat degree, awak tak perlu bayar lagi duit yang diploma ni. Apa yang berlaku adalah duit diploma ni dia hold dulu, pinjaman yang diploma ni dia akan bagi dulu pinjaman untuk degree. Nanti dah habis belajar dia akan gabungkan dan dia akan bagi jumlah purata yang awak perlu bayar. Itu sahaja. Awak tak payah pening kepala lah. Alright, dapat tawaran UPU, pergi buat permohonan di PTPTN, kemudian pergi sambung belajar sahaja. Habis belajar baru kita fikir balik. Okey, tekan button follow.